Cukup lucu takalan sandiwara pejabat Bupati Danau. Beliau mengatakan demi penghematan, beliau tidak menganggarkan mobil baru untuk dinasnya. Cukup memakai mobil bekas pejabat lama. Tidak prioritas utama beliau itu. Demi menyenangkan hati rakyat, ya kan? Tapi kok mobil bekas yang takalan Danau kan? Ini mobil Land Cruiser dengan plat BL Sade tahun 2025 baju kurung nayungnya 2,5 M. Demi rakyat mengatakan beliau tidak memprioritaskan mobil dinas baru. Nyan bukan mobil bekas, diam-diam upgrade. Jadi penuh dengan sandiwara, penuh dengan pencitraan. Rakyat disuruh ikat pinggan, beliau duduk nyaman di kendaraan yang bagus. Sebenarnya kami merakyat tidak masalah. Beliau mengendarai mobil yang bagus, yang nyaman, demi kepentingan beliau untuk bekerja. Kami tidak masalah rakyat ini. Tapi janganlah al-munafiqun. Jangan mengemas pencitraan yang sederhana, mengatakan bahwasanya beliau bukan prioritas demi kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Kami masyarakat butuh pemimpin yang jujur, bukan pencitraan seperti itu. Begitulah kira-kira pejabat kita di Aceh Timur. Wassalam.